Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Roblox Malaysia 1819 dan pada hari ini kita di game Brookhaven. So sebenarnya saya tak tahulah nak buat cerita apa lagi. InsyaAllah kalau korang nak tengok saya main ML Mobile Legend, InsyaAllah selepas raya saya edit kan. Okay, so pada hari ni kita di Brookhaven. Tak tahu nak buat apa-apa, saja nak buat konten kan. Tak adalah nak sunyi je kan, tak ada sunyi. So buat pengetahuan korang lah, kenapa saya sunyi je kan. Nak dekat-dekat raya ni, nak puasa je mesti sunyi kan. Sekejap. Kalau korang nak tahu kenapa saya sunyi, sebenarnya saya tengah bersiap-siap nak raya. Tinggal tunggu je raya tu bunyi mercon ni. Soalnya korang kalau bunyi kuat sangat ni sebab dia bunyi mercon coy. Tapi orang saya ada satu ID. Kejap. Okay, saya ada satu ID. Korang dah nak dekat raya ni kan. Apa, ini di Brookhaven. Jadi korang jangan tiru lah. Jangan tiru perkara ni di dunia nyata. Di dunia nyata jangan tiru tau korang. Ini amat berbahaya. Ada semi man. Hai semi. Ini AI punya semi. Ini semi tipu ni. Ini semi tipu coy. Hacker. Bukan kan. Kesian. Ada duit dah hilang. Sempat ambil. Okay dah. Alhamdulillah. Saya counter ni baru Okay. Pergi duit. Cuba. Wah, ni masih terbakar lah. Okay, bye-bye. Ini laki perempuan dok. Tak mentang lah aku kontot. Dasar. Okay, so sebenarnya saya tak tahu nak buat apa-apa. Saya je nak buat konten coy. Buat masa ni memang saya dah mula upgrade konten-konten saya. Kalau korang tengok video-video saya ni sebelum ni, tak adalah ni kan permulaan video. Ni video ni bagi permulaan video ada. Nanti korang tengok apa perbezaan video ni dengan video sebelum-sebelum ni lah. So please lah korang, saya nak 1k subscriber. Bukan 1k je, saya nak 100k subscriber guys. Please lah korang nak saya main game on stop. Tapi itulah, boleh je kan. Tengok ada masa tak si game on tu koi. Ni kat mentang-mentang saya ni kontot, dia tersekatkan saya. Ada hantu mak kilau. Tolong. Oi, hantu man. Allah, baru cakap ada hantu mak kilau. Mantap. Betapa pro-nya saya ni. Apa benda lah hantu mak kilat saja. Pistol sikit. Ada pistol. Polis pun saya tak nak. Aku nak pistol je. Uish, hebatnya. Nampak bergaya tu. Okay, so far ni karakter di Brookhaven je. Karakter betul belum lagi. So guys, saya nak buat konten karakter ni. Mana zombie tadi? Mana zombie? Mana zombie? Tak ada pula. Oh, ada. Makhluk hitam yang berwarna putih. Alamak. Astaga. Ni di dalam kolam kenapa je ni? Orang mandi lah. Tak duduk pula. Alah. Jangan duduk. Mesti duduk. Buat apa
Siapa nak duduk? Lajunya ya amat. Wing. Enaknya dibelan. Mokel. Alamak. Aduh, baru nak mokel. Oh. Sabar. Ambil. Boleh. Oh, miau. Kita pergi tempat lepak biasa kita, guys. Sini kantoi deh. Allah, tempat lepak kita. Sini tempat lepak kita, guys. Khas tu orang kontot je. Orang yang tinggi memang tak boleh lah. Tak makan Allah. Ambil makan mantap. Mokel, guys. Lagi mokel ni. Sedapnya. Hai. Tengok keindahan. Mulut pertenganga. Aduh, masuknya hantar naik. Bau busuk. Senyap. Semoga rumah tu tak berkunci lah. Saya jen nak tengok apalah dalam rumah ni. Tak berkunci, please. No. Kenapa semua rumah kunci ni? Ada skrin pula. Dia ni tak. Ambil je lah. Dia boleh pula. Dah tahu bulan puasa lah skrin tak luar. Memang saya ambil lah jawapannya. Mokel kat sini lah. Tempat peluk baru kan. Tak adalah peluk sama je. Sini. Mantap. Ni baru tempat mokel baru. Sekejap kita duduk dulu. Ini nak buat apa weh? Ada benda baru Good. Ada benda baru namanya. Okay, kita kena. Manalah nak sit down ni. Sit down je kot. Bapak banyak benda baru. Sit. Mana sit? Sit up. Ini sit up. Sit. Lah, ini main waktu boleh mokel pun. Dan malam. Sedap ya. Okey lah. Okey, jom. Kita ambil ni lah. Weh. Konten karakter namanya. Ini namanya konten karakter. Kenapa tangan saya ni tak sampai? Ini namanya orang pro player ni. Okay. Apalah orang Malaysia buat sini. Ini apa ni? Karena kalau aku kasih tahu muka aku, kamu langsung iri. Ini orang Indonesia. Ini mantap. Ini mesti dia tak boleh komen. Itulah. Tak boleh komen. Saya ini forever punya komen. Ini Harik Gaming ya. Harik Gaming. Terbohong. Harik Gaming ada robot sendiri ya. Cuma tak nak guna je. Macam tak ada robot. Tapi sebenarnya dia ada. Nak menyuruh kat sini tak guna pun. Apa nak buat kat Braven ni? Tak ada friend lah. Inilah, tak ada nak jumpa siapa. Cuma nak buat konten biasa, konten karakter biasa je. So guys, so far so good. Ni tepi lah makcik Kiah ni.
So far so good guys. Duduk aja senang, tak ada membazir tenaga. So far so good. Bila-bila masa, insya-Allah saya buatlah konten apa-apa kan. Kalau dah bosan sangat dengan Roblox, saya buat konten ML pula. Konten ML pula Okeylah korang. Saya rasa video kita sampai sini saja je lah. Tak tahu nak buat apa-apa. Kalau dah tahu nanti saya main ML ke apa ni. Ni sebabnya dah malam. Weh, ini nak end kan ni susah. So guys, sampai sini je lah video kita buat pada hari ini. Jangan lupa sabar sekejap korang. Jangan lupa tekan button like and subscribe guys. So, okay, sampai sini je lah kot konten kita. Sebabnya kita pun saya pun tak tahu nak buat apa-apa sekarang ni. Tak tahu nak buat apa-apa. Dah terlalu bosan kan. Buatlah konten kecil ni kejap. Okay. Okay guys. So sampai sini je lah rasanya video kita pada hari ini. Kita akan jumpa di lain video. So jangan lupa tekan button like supaya dia jadi warna putih. Button subscribe supaya dia jadi jernih tu. Daripada warna putih sampai dia jadi jernih. Tekan tu puas-puas. Okey lah korang. Rasanya sampai sini sajalah video kita buat pada hari ini. Saya nak cakap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekiranya saya tersalah cakap ke, tersasul ke apa ke kan. Terapa-apalah kat korang kan. Rasa macam tak kena mengena. So minta maaf lah. Sebab ni dan Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. So bye bye. Selamat jumpa di episod seterusnya. Bye korang.